Facelift adalah sebuah benda yang banyak brand-brand kereta buat. Dia nak improvekan model yang sedia ada. Contoh, dia tukar bumper sikit, tukar enjin sikit dan tambah jajan-jajan sedikit. Tak kisahlah brand China ke, Jepun ke, Jerman ke, semua buat, dan especially BMW. So BMW, dia punya facelift dia macam lain macam sikit. Dia pun panggil, bukan facelift, dia panggil LCI, Life Cycle Impulse. Dan contohnya kita ada benda alah ini. Ini adalah BMW i4 versi facelift, iaitu spek eDrive 35M Sport. Dan hari ini kita nak tanya, macam mana anda nak faceliftkan benda yang dah sedap sebenarnya? Nak buat lagi sedap? Macam mana? Boleh ke? Jom kita tanya. Nama saya Mukhlis. Selamat kembali ke Cari Cars. Okey, kalau sekali lalu dekat tepi jalan, mungkin ramai tak perasan sebenarnya model ini adalah sebuah model facelift. Sebab apa? Dia punya perbezaan dari segi rupa ke bentuk dia tak banyak sangat sebenarnya. Tapi dekat depan ada sedikit jajan. Contohnya dia punya lampu. Dia sekarang pakai lampu LED juga, sharp LED, tapi dia punya design kat dalam nampak lain sebab dia dah ada DRL bentuk L macam ni. Bagi saya nampak lagi cantik compare yang sebelum ni. Dan yang paling penting, lampu ni juga dia ada BMW punya high beam assist. So maknanya anda buka je high beam, kalau lalu dekat kereta sebelah, dia akan turunkan secara automatik. So macam Audi, Volkswagen punya style, tapi ini BMW version. Sangat-sangat bagus untuk guna pada waktu malam. Okey, yang paling penting, dekat di sini anda boleh tengok lubang hidung dia ni macam mana pun nampak macam lagi sedikit kecil dan juga sedikit subtle. Tapi tak kecil, saiz dia sama, tapi sebab dia tambahkan insert kat sini. So dia ada insert sini. So maknanya kuranglah sikit nampak kebosoran lubang hidung dia. So nampak lagi cantik kereta ni. Betul tak? Okey, untuk rim pun anda boleh nampak model i4 facelift ni dia dah pakai rim baru untuk model eDrive 35 ni. Dia pakai rim 19 inci. Dulu 18, sekarang 19 inci M Sport alloy wheels, dan dia punya design anda nampak dia sedikit tertutup. Sebab apa? Untuk aerodinamik yang lebih baik, dan still ada logo M lah sebab ini kereta M Sport kot. Okey, sama juga dekat belakang. Sebab dekat belakang dia dah pakai lampu LED laser yang baru. Lampu belakang LED belakang ni nampak sangat cantik, sangat juicy sebenarnya. Anda boleh tengok dia punya insert dalam dia nampak, memang nampak sangat jahat. Dan lampu dia sebenarnya dia kongsi dengan model sporty, iaitu BMW M4. So anda beli i4 tapi dapat lampu M4. So cantik sebenarnya. Tapi dari segi overall, kereta ni still nampak jahat sebab dia masih menggunakan design fastback, coupe, sedan apa jadah ni, dan dia nampak sangat sporty. Dan untuk model facelift ni, dia nampak sedikit lagi cantik sebab lubang hidung dah kecil, lampu pun dah baru. Baik, untuk bahagian dalam anda boleh tengok BMW i4 eDrive 35M Sport ni, walaupun ini dah sekiranya model entry level untuk i4, tapi jajan dia kat dalam masih lagi banyak, masih lagi mencukupi bagi saya lah. Okey, untuk model facelift, antara benda baru dia tambah adalah dia punya steering wheel. Sekarang dia pakai steering wheel M Sport. Dia pakai kulit, rasa sangat best, sangat premium, sangat juicy. Dan juga dia punya bawah dia flat bottom. Atau kereta sport kenal flat bottom. Kalau tak, nanti terlanggar dengan peha kita lah, especially orang besar macam saya. So macam biasa ada logo M. Dan juga dekat tengah ni ada sedikit perubahan juga. Anda boleh perasan dia punya aircon vent dah sedikit berubah. Dia dah pakai toggle macam ni. Ada setengah orang tak suka, macam susah lah abang nak kontrol. Tapi bagi saya still okay sebab anda still dapat adjustkan dia punya aircon pakai benda lain, tak perlu pakai skill macam setengah-setengah kereta EV kat luar sana. Saya tak mention nama. Okey, saya pada itu yang saya suka untuk kereta ni adalah sebenarnya dia punya kemasan aluminium. Sebab dia pakai kemasan aluminium kat sini, sebab banyak BMW model-model off-late ni dia banyak pakai piano black punya ni. Piano black memang nampak cantik, tapi bila kalau dah cerah macam ni, silau bawa kereta pun silap-silap terpancar dekat mata kita, tak ke bahaya. Tapi untuk yang ni dia pakai aluminium trim ni, bagi saya nampak bagus, nampak premium, rasa pun premium. Dan kat bawah ni macam biasa kita ada wireless charger, kita ada cup holders dan USB, dan dekat dalam ni juga kita ada banyak-banyak butang untuk infotainment. Mana kita ada dial nak control infotainment senang, dan juga ada butang-butang untuk driving mode dan sebagainya. Sebab ini dah sebuah kereta yang agak sporty, so ada butang ni bagi saya sangat-sangat membantu. Tapi changes yang paling besar sebenarnya untuk model i4 facelift ni adalah dia punya kerusi. Sebab dia dah tak pakai kerusi Viganza leather, yang leather gambar Ganza vegan berdalah tu. Dia sekarang pakai kerusi still semi bucket sport punya seat. Dia punya bolster tepi memang sangat best. Tapi sekarang dia dah pakai M Perform Tex punya upholstery. Dia macam mix of Alcantara dengan fabric. Sebab kat tengah dia fabric, tapi kat luar ni dia macam suede Alcantara. Bagi saya benda ni rasa lagi sporty lah, sebab kita dah kereta sport, rupa pun nampak sport, dan dia dapat lagi sukan berbanding dengan kursi kulit yang sebelum ini. Dan juga dia ada nampak ada benang-benang merah biru, so ada logo M lagi. So memang nampak
nampaklah ke M sportan dia tu. Tapi maknanya kursi ni dia tak ada ventilated function, so punggung panas lah sikit. Okey, selain daripada itu, dia punya infotainment dia masih lagi sama, iaitu dia pakai BMW Curve Display Instrument Cluster, ada HUD, ada infotainment, ada Android Auto, Apple CarPlay, wireless, semua benda lah ada. Dia pakai OS 8.5 paling latest, so menu dia lebih kurang sama dengan model BMW yang lain. Tapi maknanya kalau tengok atas, sunroof tak ada, bye. Dan juga tak ada, dia pakai sound system biasa. So dia tak ada speaker Harman-Kardon, tapi okey lah, model basic yuk. Tapi overall bagi saya sudah mencukupi. Tapi kalau dia tambah speaker Harman-Kardon, lagi cun. Okey, untuk ruangan tempat duduk belakang, anda boleh tengok belakang ni kereta dah sport, so belakang dia tak ada dah luas sangat, tapi at the same time tak adalah teruk sangat, bye. Sebab anda boleh tengok saya punya legroom masih lagi ada. Headroom pun surprisingly walaupun bumbung dia sporty, tapi masih lagi okey lah, tak adalah rasa macam lemah claustrophobic sangat. Sebab saya tinggi 175 cm. So maknanya untuk orang adult, bagi saya 2 orang masih lagi okey. Sebab apa 2 orang? Sebab anda boleh tengok lah, dia punya central tanah dia agak tinggi, so nak duduk orang ketiga dekat tengah ni bagi saya macam susah sikit, melainkan orang tu tak ada kaki lah. Kalau untuk budak bagi saya 3 orang insya-Allah no problem. Okey, selain itu jajan-jajan ni macam biasa kita ada dedicated aircon vent dengan control panel. Sebab kereta ni dia ada triple zone climate control, so anda boleh adjust diri temperature aircon dekat belakang ni, dan juga airflow dia bagus. Dan kita juga ada 2 USB charger mode, tapi USB-C dia bagi, so sangat premium, sangat UC. Dan selain itu of course kita ada built-in armrest kat sini, so alang-alang dekat tengah ni orang tak duduk, kita buka je lah benda lah ni. Ada cup holder dalam ni, nak simpan barang apa semua tak ada masalah. So overall space belakang tak ada luas sangat macam BMW 3 tapi at the same time okey lah, still lah 2 orang belakang, orang tua kat belakang, insya-Allah muat. Okey, walaupun tempat ruang duduk belakang dia sedikit sempit, tapi i4 ni dia punya ruangan kargo dia masih lagi besar dan sangat berguna. Sebab as standard menurut BMW, dia berukuran lebih kurang 470 liter. Tapi kalau anda nak besar lagi, boleh lipat ke kursi belakang, membenarkan anda ruang sebanyak lebih 1200 liter. So nak pergi IKEA, nak bawa anak gajah, insya-Allah tak ada masalah. Dan satu lagi bagus untuk kereta ni, sebabkan dia punya bumbung dia design lift back. So maknanya bila tailgate dia buka habis. So maknanya dia punya pembukaan dia sangat besar. So anda nak masuk lompat dekat belakang ke, nak pergi healing pun, nak pasang tikar pun, insya-Allah boleh, tak ada masalah. Tapi macam biasalah untuk sebuah kereta EV, space bawah ni tak ada. So maknanya spare tayar tak ada, tapi setakat space nak simpan kabel, simpan tayar repair kit masih lagi ada. So macam biasalah EV, spare tayar memang jelek. Okey, untuk fans Man United yang risau nak pakai kereta ni duduk dalam gua, risau cakap, abang ini tinggi bang, macam mana tak muat masuk gua Iman? Jangan risau. Okey, walaupun dia punya tailgate opening tinggi, anda boleh adjust nak pergi rendahkan dekat infotainment dalam. So kalau nak buka lagi rendah, insya-Allah boleh, tak ada masalah. Tukar je dekat infotainment dekat dalam. Cari apa tu bang? Tak ada engine V8 kat sini. Sebab apa? Sebab i4 eDrive 35M Sport ni, dia pakai elektrik motor tunggal dekat axle belakang. Sama juga yang model sebelum ni, iaitu kuasa dia lebih kurang 286 PS dan juga 400 Nm torque. Ya, tak adalah power sangat, tapi still okay. Sebab 0 ke 100 menurut BMW menambil masa lebih kurang 6 saat sahaja. Dan top speed dia limit dekat 190 km sejam sahaja. Okay, sama juga dengan model sebelum ni, dia pakai platform sama, iaitu platform CLRA, platform yang dikongsi dengan model seperti 3 series, 5 series dan sebagainya. Dan paling penting, dia juga ada adaptive M suspension. Benda ni memang sangat best, tapi saya rasa compare dengan model pre-facelift, yang ni dia dah ada tukar sedikit tu. Sebab saya rasa yang ni lagi sedap, lagi comfort berbanding dengan model yang sebelum. Namun menurut BMW, dia punya improvement sebenarnya terletak pada dia punya sistem bateri. Sebab untuk i4 facelift ni, dia still pakai bateri sama dengan sebelum ni, iaitu bateri lithium ion berkapasiti 70.3 kWh. Tapi dia punya net capacity, mana kapasiti yang anda betul-betul boleh guna, dia dah improve dari 66 kWh kepada 67.1. So as a result, dia punya EV range maksimum dia pun dah naik sikit. Dari 480 km sekarang dia dah boleh pergi up to 500 km mengikut standard WLTP. Tapi untuk charging lebih kurang sama. AC 11 kW nak charge sampai 100 lebih kurang 6-7 jam. Manakala DC 180 kW nak charge 10 ke 80% hanya mengambil masa 32 minit sahaja. So charging sama, tapi dia punya efficiency improve sikit. Sebab apa? Kita nak jalan jauh sikit saja compare dengan model yang sebelum ni. Boleh saya cakap, untuk sebuah kereta yang supposedly jadi entry level untuk model i4 ni, bawa dia, hey, still sedap bhai. Ini BMW bhai. Dan dia punya vehicle dynamics still tak boleh challenge lah. Mungkin yang boleh challenge mungkin bagi saya Porsche dengan Ferrari je kot. Yang lain memang tak boleh challenge. Ya, power mungkin tak banyak sangat compare dengan EV. Sebab sekarang EV China pun dah ada yang 2 motor power 500 lebih, 0 ke 100 4 saat apa jadah kan. Tapi yang ni, even for the base spec 286 PS 400 Nm sebenarnya dah rasa best buat kereta. Sebab apa? Sebab kita tahu EV ni dia punya benefit adalah instant torque release. So maknanya anda tekan je, confirm dia pergi. So maknanya with 400 Nm of torque sebenarnya cukup untuk membuatkan kereta
kereta sebesar ni, bawa dia memang sedap. Tapi of course BMW dia yang best ni of course in terms of dia punya ride and handling. Dan macam juga EV BMW sebelum yang kita dah buat, kita dah bawa i5, kita bawa iX2 dan iX sebagainya, kereta ni memang sedap bawa. So satu lagi benda yang bagus untuk kereta ni disebabkan power dia cukup-cukup, maknanya anda pun tak rasa sangat dia punya berat. Sebab EV biasa berat, kereta ni pun walaupun dia size lebih kurang 3 series, tapi berat dia dah 2000 kg lebih, so 2 tan. Tapi tak rasa dia punya berat dia sebab power cukup, torque dia dah cukup, dan dah satu lagi dia punya refinement. Okey, untuk handling pula bagi saya, yang i4 yang sebelum ni, yang pre-facelift memang dah sedap bawa, sama juga yang ni. Tapi yang sebelum tu bagi saya, dia rasa macam sedikit kasar. Sebenarnya dia punya suspension dia macam sedikit keras bagi saya. So kadang-kadang bila anda bawa dalam taman macam ni, kadang-kadang bila lalu bonggol, lalu lubang apa, memang rasa sangat lah. Tapi untuk yang ni, anda still rasa sebab kereta rendah, so nak tak nak memang anda akan rasa jalan. Tapi at the same time, dia tak teruk sangat. Dia tak adalah macam kedegung macam anda lalu lubang besar ke dadah apa, tak ada. Dia macam mungkin BMW dia ada buat sedikit improvement in terms of dia punya suspension setup, sebab yang ni dia pakai adaptive suspension. So bagus sebenarnya adaptive suspension ni, especially untuk EV berat. Okay, so overall dia in terms of untuk facelift ni, bagi saya dia punya improvement sebenarnya terletak dari segi dia punya refinement. Ada sedikit lah, tak adalah banyak sangat, tapi kalau anda yang pernah bawa yang kereta slow ni, memang akan anda perasan sikit. Even untuk passenger pun akan perasan. So overall kereta ni still sedap untuk drive. i4 kalau anda yang tak biasa bawa kereta BMW macam 3 series ke, kereta 2 series sports car apa semua sebagainya, bila anda bawa kereta anda rasa macam hey, best juga sebenarnya bawa EV. Satu lagi untuk BMW yang saya suka, especially untuk i4 lah, dia punya layout dia masih lagi driver centric macam kereta-kereta BMW sebelumnya. Yelah, walaupun skrin dah besar gedabak dekat depan, tapi untuk model i4 especially, anda still dapat beberapa button-button ataupun butang-butang dan juga kontrol-kontrol fizikal. Contohnya dekat tengah ni, kita ada butang untuk setiap driver mode. Dia ada 3 driver mode, semua butang ada dekat sini. Dan selain itu juga ada butang untuk traction control lah, dan butang untuk infotainment dan sebagainya. So maknanya BMW punya skrin ni, dia punya layout bagi saya still rasa driver centric sebab dia dekat dengan driver. So nak adjust pun walaupun tengah memandu pun, dia tak adalah bahaya sangat compare dengan yang lain, yang pakai iPad dekat tengah sebagainya. Itu yang besar sangat. With that being said, tapi malangnya untuk kereta ni, dia still ada kekurangan sedikit button, especially untuk button-button ADAS function. Sebab yelah, kita dah ada dekat steering ni untuk ADAS basic macam adaptive cruise control, nak adjust distance dengan speed sebagainya. Tapi macam second sekali macam lane keeping assist, apa benda, blind spot apa semua masih lagi dekat dalam infotainment. So nak tak nak anda memang kena belajar pakai infotainment. So familiarizekan diri anda, biasakan diri anda dengan pakai dia punya infotainment. Okey, selain itu of course safety. Kereta ni memang sebuah kereta yang moden, so semua mak nenek ADAS dia bagi adaptive cruise control lah, lane keeping assist apa semua. Saya dah try most of it, bagi saya okey. Dia okey lah untuk lane apa macam adaptive cruise control, untuk dia punya speed follow apa sebenarnya okey. Tapi dan even untuk dia punya lane keeping assist pun dia tak ada terlalu mengejut. Sebab biasa EV kadang-kadang kalau contoh kita masuk lane orang, dia mengejutkan. Tapi yang ni okey lah, dia punya warning dia agak gentle, tapi at the same time anda perasan warning tu. So benda tu sebenarnya penting. i4 facelift sebenarnya menurut BMW, dia punya improvement yang paling signifikan sebenarnya adalah in terms of dia punya battery efficiency. Sebab macam saya cakap tadi, dia punya net battery capacity dah improve daripada 66 kWh kepada 67.1. So as a result, dia punya claim maximum EV range sudah bertambah kepada 500 km. Tapi if I'm being honest, kalau kita jujur lah, sebab kereta ni masalah dia memang every time anda nak bawa, anda kena bawa macam sporty. Sebab yelah, dia punya position ni pun dah sporty, kereta pun dah rendah, and then anda nak tak nak, even kalau macam saya nak bawa pergi taman, nak pergi speed mart ke apa, kadang-kadang rasa macam nak bawa kereta sport je, rasa macam nak bawa laju je, macam nak bawa agresif je. Sebab apa? Sebab dia punya positioning, dia punya power pick up apa semua memang membuatkan anda rasa macam tak nak bawa kereta ni macam tengah relax. So nak tak nak kena bawa agresif juga. So benda tu as a result, dia akan affect lah dengan anda punya power efficiency dan sebagainya. In terms of ergonomics and everything, bagi saya compare dengan macam something like the BMW i5 yang lagi fancy sedikit, bagi saya i4 ni dia masih ada sedikit elemen traditional. Dan of course dari segi energy efficiency, walaupun dia dah improve, tapi at the same time kalau anda lenjang kereta ni macam mana pun, memang telan jugalah energy. So nak tak nak,
untuk EV ni sebenarnya kita kena biasakan dirilah untuk bawa dengan biasa. Walaupun sport macam mana pun, kena pandai. So, dari segi keseluruhannya, BMW i4 eDrive 35M Sport ni in terms of overall, dia ada sedikit improvement lah compare dengan model sebelum ni. Yelah, design pun dah makin cantik, dan paling penting dia punya efficiency dah improve, dalam pun dah cantik, tapi at the same time dia punya performance and everything masih lagi kekal sama. So, macam orang komplain, bang, alah tukar sikit-sikit, takkan nak lagi mahal kot? Yelah, sebab harga dia sekarang dah bermula pada RM294,800 sahaja, iaitu lebih kurang RM10,000 lagi mahal berbanding dengan model pre-facelift sebelum ni. Yelah, RM10,000 untuk tambah sikit mungkin bagi setengah orang macam tak worth it. Tapi anda kena ingat, sebabkan kereta ni yang dulu punya pun dah sedap. So maknanya dia punya perubahan dia tak perlu banyak. Tambah tukar sikit-sikit pun dah cukup, sebab barang dah cantik, barang dah elok, buat apa nak tukar-tukar lagi? Bak kata orang putih, if it ain't broke, don't fix it. Okay, saya pada itu, untuk kereta macam ni sebenarnya agak susah sebenarnya untuk convince orang, sebab sekarang kita dah tengok brand-brand China yang banyak masuk, harga pun tak sampai RM200,000 tapi sporty. Tapi bagi saya punya argument sebenarnya in terms of driving dynamics, ride handling, bagi saya kereta European, especially EV European masih lagi di depan EV China. Tapi kita tunggu, kita bagi dia orang 3-4 tahun lagi tengok macam mana. Tapi so far, as in terms of driving pleasure alone, bagi saya BMW especially dia punya EV masih lagi jauh di hadapan kereta-kereta China. So, kalau anda tengok kereta ni sebagai sebuah sports car yang bawa lenjam best, tapi at the same time dia kebetulan dia sebuah EV dan juga boleh bawa 3, 4, 5 orang, sebenarnya okey lah RM300,000, sebab harga lebih kurang dengan 3 series je. So, instead of buying 3 series yang pakai minyak petrol, anda nak something EV, something berbeza, something sporty sikit berbanding dengan 3 series biasa, boleh ke sini benda ni. So, boleh beli ke? Baik beli.